jeruk limau asam boy ataupun jus cinta. So jom kita try. Nak buat dia senang gila, korang just perlukan 5 bahan je. Buah limau kasturi 600 gram, asam boy putih ikut jumlah limau, gula putih sekilo, 400 gram gula merah ataupun gula Melaka lagi sedap kalau ada. Kemudian air dalam 1 liter macam tu. Tapi sebelum korang mula, jangan lupa bersih dan basuh buah limau kasturi ni, sebab nanti kita nak masak dia. Korang potong bahagian atas yang ada tempat untuk melekat tangkai tu kan. Potong bahagian tu lebih kurang dalam 1/4 daripada buah ni. Tujuan utama dia, kita tak naklah yang bahagian tangkai tu nanti dia akan ada rasa pahit-pahit bila kita dah masak. So kita buang bahagian tu. Dan antara faktor lain juga, kita nak make sure senang untuk kita perah jus limau ni, dan juga senang kita nak sumbatkan asam kita nanti. Lepas dah siap potong limau ni, ambil mangkuk dan juga penapis. Korang perah elok-elok buah limau ni. Make sure jangan kuat-kuat tau, tekan pelan-pelan supaya dia punya kulit tu tak hancur. Sebab nanti kita nak simpan kulit dan juga jus dia je. Dia punya biji kita nak buang, sebab nanti dia akan buat kita punya air tu rasa pahit kalau ada biji. Lepas pada tu, korang bolehlah ambil periuk mak korang kat dapur tu, panaskan air 1 liter tadi tu, and masukkan gula putih yang sekilo. Alright, masuk sampai habis. Kemudian korang tambah juga gula merah ataupun gula Melaka tadi yang 400 gram macam tu. Ok, so korang kacau-kacau dan masak gula ni sampai dia betul-betul sebati. Okay, biar dia cair gula tu. Alright. Dan sambil-sambil dia nak menggelegak tu, korang bolehlah masukkan asam boy putih kita tadi. Yang ini kalau ada 50 limau, 50 lah biji asam boy dia. Kemudian korang masukkan juga jus limau yang kita dah perah tadi tu. Kemudian kacau-kacau lagi sampai dia sebati, and then korang tutuplah periuk ni dan masak sampai dia menggelegak dan juga asam tu kembang. Bila dia dah kembang macam ni, korang bolehlah pelankan api. Jangan tutup dulu, pelankan je api. Korang tapislah asam tadi tu, keluarkan dia, and then kita sejukkan dia, sebab nanti asam ni kita nak sumbat dekat dalam buah limau kita. Nak sumbat buah limau ni pun ada cara dia. Ambil limau yang dah kosong tadi tu. Alright, korang ambil asam ni, korang masuk sampai habis. Make sure dia masuk sampai dalam, supaya kita tak nak masuk separuh ataupun terkeluar separuh ke, tak nak. Kita nak masuk habis-habis, supaya bila dia masuk dekat dalam air gula nanti yang panas-panas tu, asam tu tak adalah terkeluar ataupun tercabut daripada limau ni. So, kita nak asam ni dia akan menjerukkan limau kita dari dalam. Bila dah siap, macam kat depan ni, comel je. Lepas tu air gula yang masih panas tadi tu, korang nak boleh tutup lah api dia, dan korang masukkan limau yang dah disumbatkan dengan asam boy kita tadi tu. Alright, then korang kacau sikit, and then sebelum kacau tu, kalau ada biji-biji limau yang lebih tu, korang tapis keluar lah, sebab kita tak nak nanti air gula ni ataupun bajuan air ni akan jadi pahit kalau ada biji. Alright, so korang keluarkan, kemudian korang kacau-kacau, godek sikit, jangan kacau kuat-kuat sangat, kita tak nak asam tu terkeluar. Alright, kemudian korang ambil penutup, panas-panas ni korang tutup lah dia. Alright, tutup dia. Lepas tu korang biarkanlah dia sejuk sendiri. Panas-panas ni biar dia sejuk sendiri, dan bila dah sampai suhu bilik, korang simpan dalam bekas selama 4 ke 5 hari. Kalau 1 minggu lagi bagus. Sebab apa? Warna dia akan jadi macam ni lah bila dah siap. Dia warna gelap-gelap sikit, macam lebam-lebam sikit. Itu tanda ni dia dah jadi jeruk. And then korang bolehlah transfer dalam apa-apa bekas kaca ke. Yang penting kedap udara dan juga supaya semut tak masuk lah. Dan yang kita tunggu-tunggu, akhir sekali kita nak bancuh air ni. Sediakan cawan, isi ais penuh-penuh. Kemudian korang letaklah air bancuhan gula kita tadi, ikut nak manis macam mana. Dan korang boleh tambah juga buah yang limau asam boy yang dah dijerukkan tadi tu, untuk korang nak makan. And then korang tambah air sampai penuh, dan korang kacau-kacau sampai dia sebati. Dan inilah dia jeruk limau asam boy ataupun jus cinta, siap untuk dihidang. So selamat mencuba.